Pihak Avita meminta untuk jangan sebut apa yang saya akan sebut ini sebab pada mereka bukan berperang. Tetapi, perang skuter belum habis lagi sebab Avita baru saja melancarkan Nova 250. Skuter 244.3cc ini dikatakan sebagai pelengkap barisan skuter Avita buat masa ini. Dengan 25.5 HP dan 23 Nm torque, Nova 250 bukan saja menjanjikan tunggangan yang lebih berkuasa, tetapi selesa untuk penunggang yang selalu menggunakan lebuh raya ke tempat kerja atau beriadah. Dengan tangki petrol berkapasiti 12 liter, berat keseluruhan sebanyak 165 kg dengan ketinggian tempat duduk pada 774 mm. Mungkin ramai juga yang teracun bila dengar harga yang bermula pada RM14,388 sebelum cukai jalan dan insurans. Kita tunggu pula review sepenuhnya bila kita dapat test ride nanti. Tapi memang ni, goyang tengok ni harga dia. Handsome pun handsome skuter ni.